sekarang dekat Eastern Pavilion. Eastern Mall lah. Kita nak tengok makanan-makanan yang ada kat sini. Jom. Wow. Untuk sambal-sambal tau. Dekat situ ada buffet, geng. Ada buffet mixed vegetable soup. Ada sup je, geng. Ada mie goreng. Semua ada. So you choose this one lah. Ayo. Daging. Kau ambil daging tau. Wow, it's lot of meat. Lamb ada. The lamb. Kat sini, kat Eastern Pavilion, kita berada dekat Gala City, geng. Gala City. Berapa kali dah? Third time dah. Lamb. Cuba campur lah. Hari ni, ini modeling saya untuk makan. Dan di sini, tempat ni dia tak halal, geng. Non halal. Dia ada pork. Porky. Saya yang akan makan hari ni. Kita bagi dia makan sebab dia baru saja start balik dengan Big Jam. So kita bawa belanja dia makan sini dengan bos-bos semua kat sana. Ini apa? Apa ya? Daging. Campur-campur je. Tu ada ayam. Ayam pun ada. Mau ayam tak? Boleh lah mix ketua dua. Ini apa? Ini apa ini? Daging beef. Macam butter. Lain satu. Beef. Ini dulu. Ini sayur. Kentek sayur. Ni baru buka sekarang. Sekarang pukul 3. Ha? Ambil sikit-sikit lah. Take another plate if you want. Nah. Saya tolong pegang. You take. Aku pegang tu. Mau apa? Whatever. Ya, you choose. You akan jadi modeling makan. Saya ambil video. Banyaklah. Ada itik, smoke duck. Tengok ni, geng, smoke duck. Payahlah sini. Saya tu. Isa jadi cameraman, geng. Jadi cameraman paling rugi, geng, tak makan. Okay. Ada brokoli, ada tu semua. Tomato, mushroom. Ini brokoli ni. Brokoli bolehlah makan, kita panggang brokoli. Okey, cantik cendawan. Okey. Nanti yang boleh campur-campur je lah. Okey, Jessie akan makan nanti. Dia akan masak ni. Banyak lagi. Tapi lepas ni kita akan ambil balik. Okey, sejuk. Seafood. Udangnya. Kita pagi ni apa ni? Ada dagingnya kah? Sotong guys. Ketam. Jessie. Ketam bunga. Sedikit. Atau untuk buat sup lah. Ikan kan? Ikan apa? Ikan pun boleh lah. Okay. Ni apa gitu? Berapa dah? Baru buka ni. So, banyak barang yang baru start. Kamu kita nak telur. Untuk buat sup. Telur pun telur lah. Okay, stay tuned. Masukkan ke dalam. Semua
Lama sekali. Dia tengah panggang. Ni. Ketam masukkan sekali. Tom yum. Ni. Sotong. Nah, tu makan geng. Seafood. Ikan. Kat sana pun ada makanan-makanan papaya. Oh, this one. Yes. Banyak seafood-seafoodnya semua ada. Sotong, udang, ketam, so apa tu, lala he. Buah-buahan pun ada. Foodie. Itu paling best kan, smoked duck. Lunch meat. Besar-besar. Oh, big one. Super. Super geng. Besar-besar dia punya tu. Very big. Anda bermula memanggang. Bahagia guys. Makan-makan bahagia guys. Makan meeting ah. Meeting makan. Meeting makan. Kita makan. Dia punya sup. Kena tutup api. Sup. Kecil dia. Cik ah? Enjoy ya? You don't join? You don't join? Okay, sambung. Alright, so get ready. Nanti second dia akan mamam, kita enjoy. So actually kita baru saja habis meeting di tempat bos. Tempat ni tempat makan di Aston Pavilion ataupun di Galaxy City. So kita nak just finish our meeting. So let's enjoy the food. Okay, sambal minyak tu pakai ni planta untuk grill untuk grill. Tu sup tu yang pun sos. Tu pas sos. Tu sos kicap untuk betul megang tu. Banyak sambal ni. Dia punya sos-sos sambal dah. Itu apa? Kicap. Cabai ni. The sauce nya cili padi. Engkau kedikit lah mengkau semua pedas. Alright. Kau semua makan nasi campur kan semua? Tu ada nasi goreng je geng. Nasi goreng. Planta. Dia pakai kau buat grill pula. Okay. Let's go.
Peace lot bergambar lot. Peace lot. Yeah. Okay, siapa yang nak datang ke Aston Pavilion, datang ke Gala City. Hari ni kita meeting, tapi dalam masa yang sama kita disuruh ambil video review makanan-makanan dekat sini. Dan modeling kita hari ni adalah Jess, the big champ. Yeah, Jess the big champ akan review makanan-makanan di sini. Dia punya sup dah siap. Cabai. Pedas. Bukan mengikut sup ya? Bukan sup ikan. Ada mengikut sup dia. Sama lah. Telur tak mau. Oh. Jom. Ketam. Ya. Yeah. Kita makan seafood, geng. Seafood. Seafood. Right. Teruskan perjuangan. Oh, dah taste soup. Okey kan? Try guys. Ya. Yeah. Wow. Kacabi. Ya. Ini dia akan review. Nanti masak dia baru dia akan review the taste of foodie. Alright. Stay tuned. Okay. Wonder. Okay, Wonder Cafe.